Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Anas Amsyah bin Mat Khairi. Bersekolah di SK Felda Parung 7. Bayangkan sebuah rumah yang bukan sahaja selesa tetapi juga mampu bertahan daripada ribut taufan, banjir dan gempa bumi. Inilah The Greenhouse. Rumah masa depan yang saya bina dalam dunia greenhouse dibina daripada blok keras. Rumah ini kukuh dan lestari mesra alam. Dinding tebal serta tingkap berkaca kuat memberikan perlindungan maksimum semasa bencana. Rumah ini juga terdapat ruangan bawah tanah yang dibina dengan konkrit tebal sebagai perlindungan dan juga sebagai ruang kecemasan semasa gempa bumi. Di ruangan bawah tanah ini terdapat simpanan stok makanan yang banyak. Ia digunakan sebagai bekalan sekiranya berlaku kecemasan. Ia mempunyai pintu kebal dan baju perisai sebagai pertahanan penting jika berlaku kecemasan dari ancaman luar. Ruangan luar greenhouse mempunyai beberapa ciri penting iaitu mempunyai tempat tadahan air hujan, kolam, kebun dan ladang haiwan. Saya juga mempunyai solar panel dan kincir angin menjadikan rumah ini menggunakan sepenuhnya kuasa elektronik daripada sumber alam. Pertama sekali, kolam dibina dengan mengumpulkan air hujan. Air hujan dikumpulkan melalui saluran khas, ditapis dan disimpan di dalam tangki. Kolam ini digunakan untuk kegunaan harian seperti menyiram tanaman dan sumber minuman haiwan. Sumber makanan, jangan risau. Saya tanam sayur-sayuran organik dan ternak ikan dalam kolam aquaponik. Saya juga menternak haiwan seperti lembu, ayam dan kambing sebagai makanan asas ketika darurat. Kesemuanya sistem ini disambungkan dalam satu rangkaian pintar, menjadikan rumah ini bukan sahaja mesra alam tetapi juga bersedia menghadapi sebarang bencana. Saya percaya bahawa perubahan bermula dari rumah. Inilah rumah saya, tahan bencana, mesra, hijau dan bersedia untuk masa depan. Inilah The Greenhouse.